Assalamualaikum Datuk, benarkah sifat 20 itu ada kaitan dengan falsafah Greek dan Yunani? Okay. Statement siapa ni agaknya? Oh, itulah mungkin juga ada yang bertanya, mungkin pernah bertanya pada Datuk macam ni soalan. Tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu saya lah, tak pernah lah kita jumpa Aristotle ke Plato ke apa Thales ke apa ke, kan, Socrates ke apa ke, kan, berbicara tentang sifat 20, kan. Itu saya tak pernah jumpa lah. Ini, dan dari segi ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 itu pun adalah sebenarnya di 13 bukan 20. Perbahasan ni kan dia 13. Lepas tu tambah 7 lagi, itu hanya lazim. Dia panggil sifat maknawiyah atau lazim daripada 7 sifat ma'ani. Total menjadi 20. Tu cerita dia. Dia ajarkanlah sifat 20. Kan? Itu satu. Dan yang kedua, falsafah Greek Yunani di mereka zaman pra-Kristian sekalipun. Kan? Zaman Kristian. So tak ada kaitan dengan akidah pengajian sifat 20. Sifat 20 ni apa? Iaitu cara, metod mempelajari sifat-sifat Allah untuk mengenal Allah. Kerana kita tak dapat mengenal Allah dengan cara membayangkan dengan akal kita, kerana Allah tidak dapat dibayangkan, Allah tidak dapat dirupakan, Allah tidak memiliki rupa, Allah tidak memiliki kaif. Ini kita kena faham tu. Jadi maksud dia apa? Bila kita tak dapat nak bayangkan, kita tak boleh nak melukis dan lainnya, tabaan itu boleh menyebabkan kufur. Kan? Justru bagaimana kita nak ajak anak kita nak kenal Allah ni macam mana? Iaitu melalui mengenal sifat-sifat dan asma'nya. Ini. Jadi maksud mengenal sifat-sifat dan asma'nya adalah mengenal Allah kan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Yang mana perkara ini datang daripada Al-Quran dan Sunnah selain daripada dalil-dalil akli. Boleh faham? Ada dalil akli, ada Quran, ada Sunnah. Dari akal pun ada, dua-dua digabungkan. Lahirlah sifat 20. Jadi dia dia tak ada kaitan dengan falsafah Greek Yunani. Mungkin yang bertanya sebab dia menggunakan istilah-istilah kalau ni jadi macam ni, macam perbahasan mantik lah orang panggil, bahasan logik. Ada kias dia panggil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu hanya adalah salah satu cara pembuktian kewujudan Allah. Maksud dalil kita nak menyatakan secara logik yang lisannya sama dengan orang yang bukan Islam, iaitu pakai dalil akli kita panggil. Dan kewujudan Allah tidak tergantung pada dalil akli. Sahaja. Dari nakli juga ada. So yang terbaik kita kumpulkan semua dalil. Pakai semua. Yang penting Allah SWT wujud. Kita dapat ajak anak kita bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Kita dapat ajak anak kita Allah tidak bertempat. Kita dapat ajak anak kita Allah SWT ini maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha esa dan lain-lain. Ini. Hadirin wal hadirat. Masya Allah. Okay. Saya ingat dari kecil kita belajar Datuk nama-nama Allah, Asmaul Husna, sifat 20 dari kecil. Tapi bila dah besar ni, bila dengar penjelasan Datuk, maknanya itu sebenarnya menguatkan lagi. Dengan tambah adanya dalil. Dengan dalil-dalil tu. Sebab orang yang berakidah dengan dalil, akidah dia berjazam. Jazam tu kuat. Yakin. Bayangkan orang, kenapa kau Islam? Aku ikut mak bapak aku. Contoh dia. Pergi, bayangkan orang ini nanti ditakdirkan jadi ahli fizik, belajar di Oxford University, belajar di Harvard University, belajar di Cambridge, belajar di Yale. Duduk dengan ada atheist kat situ, ada free thinker. Mereka tak terima. You believe in Islam because your parents is a Muslim? Mana you as a academician, mestilah you believe is with the evidence you get. Bukti-bukti yang kita ada. So give me the proof, the existence of God. Dia taklid. Macam mana dia nak jawab? Dia taklid, macam mana dia nak jawab? Kan? Contoh dia, mungkin perkara tersebut dapat memberi keraguan kepada dia. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak sampai anak-anak kita belajar di universiti yang hebat tapi jadi atheist, tak percaya Tuhan. Lepas tu menjadi free thinker dan lainnya. Kita tak nak. So kita nak bagi mereka dari kecil, bila mereka Islam,
Mereka pegang dengan ma'rifah, iaitu Islam itu iman bil ma'rifah, iman dengan ada hujah. Macam kisah A'rabi bertanya kepada Asma'i. Asma'i bertanya kepada A'rabi. A'rabi ni Bedouin lah kira. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu wahai A'rabi? Jawab A'rabi, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Al-masiratu tadullu 'alal masir. Bekas lapak kaki tunjuk ada orang jalan tadi. As-sama'u zatul abrash, langit ni ada bintang-bintang. Wal ardu zatul fijaj, bumi ni penuh gunung ganang. Wal bahru zatul amwash, lautan penuh dengan buih. Afala tadullu 'ala latifil khabir. Apakah ini tidak menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui dan lainnya? Dia boleh berhujah, kan? Walaupun hujah itu basit, hujah yang tipis, yang simple, yet iman dia kuat lah. Ada dalil, ada hujah. Ini betul lah. Wallahu a'lam. Penting ceramah pula dah. Tapi itu pentingnya dalil, kita kena belajar dan terus mendalami, sebab kita tak boleh main terkam macam main ingat itu dan ini tanpa ilmu. Jadi alhamdulillah kita dapat belajar banyak hari ini, termasuk apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Aiman Al-Akiti. Dan ada